Assalamualaikum, 11 Oktober 2025. Semalam saya dapat satu berita yang agak memeranjatkan saya lah. Kerana saya mengharapkan Israel ni kepala batu kan. Teruskanlah perangai kau kepala batu kau. Jadi saya mengharapkan lain pula berita yang saya dapat, iaitu Putin buat statement, iaitu Netanyahu call dia dan mengatakan yang minta Putin telefon Iran untuk memberitahu yang mereka tak nak berperang dengan Iran. Mungkin nak berbaiklah dengan Iran, tak nak berperang. Jadi Putin ni dia orang yang agak jujur lah. Kerana apa? Kalau satu-satu negara teman dia telefon, kalau negara yang telefon dia tu setuju, dia akan buat statement supaya satu dunia tahu. Jadi Israel setuju. Jadi dia buat statement lah bagi satu dunia tahu. Dan inilah satu berita, iaitu kemungkinan Iran dan Israel tak nak berperang antara satu sama lain. Baguslah. Tapi kalau berperang pun baik juga. Saya nak lihat kehancuran dia, negara setan Yahoo tu. Dan yang kedua, berita tentang Steve Woodcock. Okey, dia pergi ke Egypt dan bertemu dengan Presiden Egypt, Sisi apa semua. Dan salah satu senior figure US buat statement, iaitu apa yang Netanyahu buat. Statement dia memang agak kasar. Tanpa US tidak ada Israel, katanya. Dan hanya Presiden US boleh selamatkan Presiden Israel. Ini katanya. Ini menunjukkan nada yang marah kepada setan Yahoo dengan apa yang terjadi, dengan kata-katanya yang bongkak, menunjukkan kuasa lobi mereka di US, dan menunjukkan yang Presiden US ni macam tak ada power. Mereka lebih power daripada Presiden US. Sebab tu ini lebih kurang macam cerita Charlie Kirk lah. Charlie Kirk, dia lah orang muda yang orang kata aktif dalam politik, dan apabila semakin lama orang muda US meninggalkan dia, tak sokong dia kerana dia menyokong Zionis, dia pun 2 hari sebelum dia ditembak di US, dia ingin meninggalkan Zionis lah. Kerana dia rasa apa yang terjadi di Gaza ni adalah tak boleh diterima akal. Jadi selepas 2 hari dia mati ditembak. Okey. Dan sekarang ni ini terjadi kepada Presiden Trump. Apabila kalau kita lihat statement Netanyahu terlalu bongkak. Lobby mereka lagi power daripada Presiden US. Jadi sebab tu mungkin Presiden Trump mengambil keputusan kali ini, mereka nak kena jaga hati negara-negara Arab yang invest banyak duit kepada US. Anda bayangkan oil for US dollar dalam bahaya. Kalau tak ada oil for US dollar, kalau habis ni, maknanya duit US hanya tinggal kertas je.
Jadi untuk menjaga hati negara-negara Arab, dia terpaksa buat keputusan ni, keputusan yang agak tegas untuk menyelamatkan ekonomi US yang sekarang tengah parah. Dan Qatar, salah satu negara yang kecil, yang kaya dengan minyak, apa jadi? US benarkan dia membina sebuah lapangan terbang air base, army base dekat US. Negara pertama dalam dunia, negara luar. Ini adalah sejarah dalam US, membenarkan negara luar membina army air base di US. Nampak sampai macam tu US nak jaga hati Qatar. Kerana apa? Kebodohan Netanyahu tempoh hari menyerang Qatar, membahayakan hubungan US dengan negara-negara Arab lain. Nampak sampai macam tu, bongkak dia menunjukkan kepada dunia yang dia boleh mengebom siapa saja di negara-negara Arab. Dan sekarang ini balasan dia. Dan apa yang terjadi di Gaza, tentera Israel dah berundur hingga ke lain kuning. Map yang Donald Trump buat tu semua dah berundur. Dan juga raya-raya Gaza pun dah pergi ke tempat masing-masing. Ada ke utara, ada ke selatan. Dan bantuan makanan pun dah masuk. Juga Hamas pun dah keluar daripada bawah tanah, seperti berjaga-jaga jika ada serangan yang terbaru ke apa daripada Israel. Mereka pun tak tahu apa yang akan jadi di masa hadapan. Sebab tu mereka dalam keadaan bersedia. Bukan itu saja, bekalan makanan, malah askar Egypt juga berada di Gaza, membina penempatan baru untuk rakyat Gaza. Askar Egypt berada di Gaza supaya tidak ada apa-apa yang lain akan berlaku, seperti mungkin Israel akan menyerang balik ke apa, kita tak tahu. Tapi askar Egypt dah berada di dalam Gaza untuk membantu rakyat Gaza. Assalamualaikum, selamat petang. Okey, selamat bercuti semua. Dan jangan lupa join WhatsApp group Mr. Wura untuk mendapat berita hari-hari. Pagi-pagi RM30 setahun. Alright, message inbox Mr. Wura. Assalamualaikum. Wura everybody.